بسم الله الرحمن الرحيم Tatalus. Okey, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana telah membuka pintu-pintu rezeki untuk kita, yang memberi kita jalan keluar daripada sebarang permasalahan kita dan mencukupkan bagi kita bila mana kita sentiasa bertawakal baginya. Ni tema kita hari ni. Bila sebut je bunyi tema kita tu, kita dah tahu dah apa ayat yang kita nak cuba tadabbur hari ni. Ayat kita tak lain tak bukan, ayat dia orang tak tahu, cuma gelaran dia orang tahu. Gelaran dia ayat 1000 dinar. Bila sebut je ayat 1000 dinar ni, mesti berkaitan dengan apa tu? Mesti berkaitan dengan rezeki lah kan. Biasa apa nama, kita nak murah rezeki kita, Allah nak mewahkan rezeki kita, orang selalu beramal dengan ayat 1000 dinar ni. Tapi kenapa dia panggil ayat 1000 dinar tu, kita tak sempat lah cerita hari ni. Kita hari ni nak tahu ayat 1000 dinar ni, yang kita tahu gelaran dia ni, kita tahu tak dia duduk dekat mana? Kita tahu tak dia duduk kat mana? Rupa-rupanya ayat 1000 dinar ni duduk dekat surah Talak. Surah apa? Surah Talak. Talak ni kita tahu surah penceraian kan? Isu keluargaan, surah penceraian. Soalan dia, kenapa ayat 1000 dinar, ayat yang terkenal dengan maknanya nak memohon rezeki yang murah ni, yang dimewahkan Allah rezeki kita ni, berada dekat surah Talak ni. Dan kita tahu surah Talak, nama pun Talak. Cerita pasal, kalau sebut je pasal talak ni tak usah cerita lah. Maknanya apa? Mesti terbayang kesedihan, konflik rumah tangga. Tapi soalan dia, kenapa ayat ni diturunkan dekat surah penceraian ni? Kat sini kita nak tadabbur. Tapi ayat 1000 dinar ni bukan sepenuhnya ayat dekat surah Talak ni ya. Macam permulaan ayat 1000 dinar kita tu adalah potongan terakhir ayat kedua ni. Nampak tak? Bukan ayat 2 penuh pun, potongan terakhir. Wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kat mana dia punya terjemahan dia? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini di dalam bahasa Arab dipanggil jumlah syartiyah. Ayat berkait, ayat bersyarat. Bila kita nampak je, kita faham je ayat bersyarat ni, dia ada adawat syarat dia ataupun fi'il syarat dia, lepas tu ada jawab syarat dia. Jawab syarat ni merupakan jaminan semestinya. Kalau apa maknanya? Dekat sini dia kata nescaya. Nescaya ni maknanya semestinya lah. Semestinya Allah adakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan dia, daripada segala permasalahan dia. Jadi nak dapatkan jaminan daripada Allah ni, Allah nak bagi kita jalan keluar daripada segala masalah kita ni, mestilah ada syarat dia. Tu dipanggil jumlah syartiyah, ayat bersyarat. Apa syarat dia? Kita nak selesai daripada masalah kita. Banyak sangat masalah mengganggu kita, ataupun yang kita hadapi, ataupun yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak masalah, Ustaz. Macam mana kita nak keluar daripada itu? Allah jamin kita boleh keluar daripada masalah. Dengan syarat, tu syarat dia tu. Mestilah bertakwa. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa. Takwa di sini direngkaskan dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Okey? Itu maksudnya. Jadi dengan kita bertakwa, pasti Allah akan menyelesaikan masalah kita. Okey? Balik kita pada surah Talak ni balik. Kita tahu surah Talak ni, di dalam surah Talak ni, cerita dia, macam Ustaz kata tadi, cerita pasal penceraian. Kita nak kena ambil pengajaran daripada surah ni.
Kalaulah ada konflik kekeluargaan sampai berlakunya penceraian, tapi kena jagalah ketika itu. Janganlah permasalahan itu kita sertakan dengan emosi. Jangan kalau berlaku pula penceraian kita menzalimi antara satu sama lain. Berlaku penceraian kita menyekat nafkah contohnya. Di dalam penceraian kena jaga tata tertib, ada iddah dan sebagainya. Dan paling penting sekali nasib anak kalau orang bercerai. Tak betul kan? Itu semuanya kena ambil kira. Jadi bila mana situasi ni berlaku, masalah penceraian ni, rumah tangga tengah berantakan ni, kan, berantakan rumah tangga ni, hati orang yang mengalami keadaan ni macam mana agaknya? Baik suami, baik isteri, baik keluarga, hati dia khususnya lah yang terlibat lah, anak-anak kan, macam mana agaknya? Mestilah jiwa mereka, hati mereka dalam keadaan sedih, jiwa mereka rapuh, betul tak? Terfikir nanti masa depan macam mana, kalau dah bercerai pula nanti rezeki macam mana, kan? Risau macam mana hidup selepas ni. Tu semua masuklah. Semua akan terfikir tu. Masalah apa dia orang panggil? Bertimpa-timpa berlaku kalau jiwa tak tenteram ni. Okey. Jadi di kala situasi ni tengah memuncak ni, Allah turunkan kepada kita satu ayat. Dia panggil ayat rezeki. Bila mana kita risaukan masa depan, khususnya anak-anak, isteri, apa ni kalau lepas bercerai ni macam mana masa depan, rezeki apa semua. Jadi datanglah ayat rezeki ni, ayat 1000 dinar ni. Nampak tak? Nampak tak? Apa maksudnya? Apa yang nak disampaikan ayat ni? Rezeki bukanlah pada siapa kita bersama. Okey, kalau kita bersama dia ni kita dah dapat rezeki. Tak. Kalau kita ada kita tak bercerai, suami kita ada apa semua, kekeluargaan kita okey, kita dapat rezeki. Tidak. Okey. Rezeki ni datangnya daripada siapa? Daripada siapa kita bertakwa. Kita bertakwa dengan Allah, daripada Allah lah yang mendatangkan rezeki. Jadi ini sebagai ubat lah ya, sebagai ubat kepada jiwa yang berantakan, keluarga yang tengah dilanda musibah penceraian mak bapak. Jadi Allah beri satu jalan keluar, Allah beri satu jaminan. Okay? Janganlah risau pasal masa depan. Bukan maksudnya kita suruh bercerai, tidak ya. Ini jika berlaku hati tengah susah, fikiran tengah kusut, macam mana nak hidup nanti ni contohnya kan. Ingatlah ayat ni. Ingatlah ayat ni. So hikmah dia dekat ayat ni, kenapa ayat 1000 dinar ni diturunkan dalam surah penceraian ni, sebab Allah nak bagi isyarat kepada kita, jangan takut. Aku yang pegang rezeki tu. Nampak tak? Aku yang pemberi rezeki. Bukan pasangan yang memberi rezeki. Bukan majikan yang beri rezeki. Sebaliknya bukan manusia juga. Sebaliknya yang pemberi rezeki adalah Allah semata-mata. Okay? Dia nak kita sentiasa waspada. Dia nak kita sentiasa waras. Jangan ikutkan emosi. Memang sekarang ni waktu penceraian tengah memuncak emosi ni. Okay? Fikir pun tak tenteram ni. Tenang. Jadi Allah pesan apa? Tenang. Wa may yattaqillaha. Jaga takwa tu. Ikut suruhan, nampak tu. Kerjakan suruhan, tinggalkan larangan. Okay? Aku akan sediakan jalan keluar. Itulah maksud ayat ni. Okay, jadi sesuai tak dia duduk dekat ayat ataupun dekat surah Talak ni? Sangat sesuai lah dengan keadaan orang yang berlaku krisis keluarga ni. Okay, macam-macam nak dipikir, datang ayat ni untuk menenangkan. Ayat ni datang sebagai ubat kepada hati yang tengah berkecamuk, bergoncang, perasaan tengah pecah, apa macam-macam lah kan. Jadi ayat ni mengajar kita rezeki datangnya apa? Memanglah kita berusaha kan, tetapi lebih diutamakan lagi dekat sini ni, lebih ditekankan, nampak tak? Rezeki, punca rezeki ni datangnya melalui ketaatan. Melalui ketaatan. Mana taat tu? Takwa ni lah. Bila kita takwa kepada Allah, okey, nampak tak? Dia akan menjadikan bagi kita jalan keluar. Masalah yang nak tengah dipikir sekarang ni nak selesai daripada masalah,
Lepas tu disambung pula dengan wa ni, nampak tu? Wa yarzuqhu, nampak tu? Dan serta memberinya rezeki. Ni yang kita nak fahamkan ni. Jadi bila kita bertakwa, selesai masalah dan Allah beri kita pula rezeki. Nampak tak? So ayat ni memberi isyarat kepada kita, mengajar kepada kita bahawa rezeki datangnya melalui apa? Melalui ketaatan. Okey, bukannya datang melalui dengan siapa kita hidup. Bukannya datang kalau kita kahwin dia ada rezeki, tidak. Okey, kalau kita bercerai nanti habislah rezeki. Kalau kita miskin tak ada rezeki, tidak. Kalau kita bekerja banyak rezeki, bukan macam tu ya. Memang usaha tu sebab dia. Tetapi punca sebenarnya rezeki ni dimurahkan, datangkan oleh Allah ialah apa? Takwa kita. Takwa kita. Siapa yang bertakwa, aku akan beri jalan keluar. Beri jalan keluar dan akan memberi dia rezeki. Yang lebih menariknya apa tu? Rezeki mana dia? Dari jalan yang tidak terlintas di hati. Tiba-tiba je ada rezeki kan. Ada je orang datang beri dia duit ke, ada je pertolongan ke. Itu maknanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Okey? Nampak tak? Jadi dalam surah ni juga kita tengok surah Talaq ni surah yang mengajar kita untuk menjauhi kezaliman. Penceraian berlaku menjadikan benda tu, tengok bila penceraian berlaku kita rasa macam lebih-lebih lagi lah, anak dan isteri nafkah tak ada kan, anak jadi mangsa, lepas tu mula timbul perasaan dendam misalnya kan. Jadi tu semua macam-macam masalah tu. Puncanya penceraian, puncanya talak. Tapi Allah bagi ayat jaminan. Wa yaj'al lahu makhraja tadi tu. Allah letakkan jalan keluar daripada sebarang permasalahan yang bakal mengundang. Asal dia cerai, macam-macam masalah akan berlaku. Yang berkaitan nafkah, berkaitan jaga anak, berkaitan perasaan, mungkin berdendam. Macam-macam lah kan. Itu semua masalah tu. Tetapi Allah sediakan jalan keluar, tetapi melalui apa? Melalui takwa. Takwa saja yang menjamin satu apa? Penyelesaian masalah. Yaj'al lahu makhraja. Okey, Allah mengadakan baginya jalan keluar. Takwa sahajalah yang menjamin rezeki serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Nampak tak? Tu pentingnya takwa. Okey. Satu. Lepas tu pula Allah buat lagi satu, tunjukkan lagi satu ayat berkait ataupun jumlah syartiyah tadi. Tadi takwa. Sekarang ni wa may yatawakkal 'ala Allah. Tawakal pula. Tadi wa may yattaqi. Tadi takwa, sekarang ni bertawakal. Ayat ni bukan saja cerita pasal rezeki tadi, wa may yattaqillah, untuk kemudahan rezeki. Sekarang ni untuk tawakal pula, kebergantungan sepenuhnya di sini. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maknanya bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Jadi kita ambillah dua perkara penting ni tadi. Apa dia? Masa pun menyemburui kita ni. Tengok apa tadi? Takwa. Okey. Takwa menjamin apa? Menjamin kita keluar daripada masalah. Okay, khususnya cerita pasal talak ni macam-macam masalah timbul, macam-macam masalah berbangkit, dan menjamin kelangsungan rezeki kita. Dari mana-mana saja arah datangnya kita tak sedar, Allah jamin rezeki kita. Yang kedua, tawakal. Yang kedua apa? Tawakal. Dengan tawakal Allah mencukupkan bagi kita. Dia sebenarnya kegelisahan hidup ni, permasalahan hidup ni, bila kita rasa sesuatu yang tak cukup, ni tak ada, ini kurang, ini tak dapat, ini tu kan semua kita masih memerlukan, masih hendak itu, masih hendak ini, masih bergantung kan. Allah, kalau nanti suami tak ada macam mana nak hidup, tu nampak tak, kita masih memerlukan. Jadi bila kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Allah bagi kita rasa cukup-cukup je.
tenang dalam kehidupan. Walaupun nampak zahirnya macam tak ada duit ini, tapi dia gembira hidup. Hidup dia sentiasa cukup. Nampak tak? Itu pentingnya apa? Tawakal. Okey. Jadi tak rasa cukup dulu kat sini, nanti kita sambung lagi. Sambungan. Yang menariknya semua kisah-kisah ni, kalau kita perhati daripada sudut bahasanya, nampak tak? Semuanya menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni tahu kan? Kata kerja yang sedang berlaku dan berterusan. Seolah-olahnya kita sentiasalah ni yattaqi ni fi'il mudhari', okey, yaj'al fi'il mudhari', yarzuqhu, la yahtasib ni yatawakkal fi'il mudhari'. Maknanya ketakwaan kita, tawakal kita didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlaku dan berterusan. Nak menunjukkan apa tu? Nak menunjukkan kita kena sentiasa. Sebab dia berterusan kan? Sentiasa bertawakal, sentiasa bertakwa kepada Allah. Takwa tadi menjamin kita keluar daripada masalah, memberi kita rezeki daripada arah yang kita tak tahu. Manakala tawakal menjamin kita berasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Sekadar ni perkongsian kita hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi minggu hadapan. Semoga Allah murahkan rezeki kita. Semoga Allah, orang kata kalau murah ni tak cukup, tak elok Ustaz. Habis macam mana? Mewahkan. Semoga Allah mewahkan rezeki kita, jauhkan kita daripada sebarang permasalahan. Memanglah semua kehidupan ni ada permasalahan, tetapi bila ada permasalahan, Allah bagi jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Mustahil lah hidup tak ada masalah. Tahu tu aja, kan? Itu mesti ada masalah, tetapi janganlah kita sampai tenggelam dalam masalah kita tu. Teremosi dengan masalah kita, tak boleh nak rasa macam tak ada jalan. Tak. Takwa dulu. Takwa, nescaya Allah akan bagi jalan keluar. Okey. Baik, jom kita sambung sama-sama. Sambung minggu depan insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.